Alright, minta maaf Minta maaf tadi tak buka mikrofon. Terima kasih. Pertama sekali saya boleh tak kita orang anak-anak tahu antum semua daripada background mana? Contohnya daripada universiti ke, daripada sekolah ke, daripada UIA ke, daripada Azhar ke. So mungkin boleh komen. So kita dapatlah, kita nak tahu kita dapat audiens ni daripada mana. So perbahasan pun kita tengoklah mana yang lebih kita perlu dakik. Sebab kalau perbahasan dengan orang awam, kita tak perlu dakikkan sangat. Tapi kalau perbahasan dengan student, amat eloklah untuk saya masukkan sikit perbahasan-perbahasan macam adillah ataupun furu'-furu' fiqhiyah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kita dapat menyambung lagi pertemuan keempat, tak silap saya, Mukhtasar Abi Syuja', yang mana kitab ini membahaskan berkenaan dengan fiqh dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa tayyiba sarah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada fasal ataupun bab berkenaan dengan tayammum. Sebelum tu kita masuk dulu bab fi mashi ala khuffain. Okay. Jadi kalau tengok dekat skrin tu, dia start daripada kiri ya. Fi mashi ala khuffain, musrad 58. Lepas tu baru akan masuk dalam bab tayammum. Tayyib. Saya bacakan matan dulu untuk kita kenal pasti dan faham berkenaan dengan matan yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wal mashu ala khuffaini jaizun bi thalathati syara'i. An yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali taharah. وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. Okey, kita dah masuk perbahasan berkenaan dengan menyapuh kedua khuf ataupun kita katakan sebagai bahasa Melayu dia khuf juga, ataupun kita kata kasut kulit, yang mana Nabi SAW banyak hadis berkenaan dengan para sahabat menggunakan khuf ya? Dan ini merupakan satu benda yang perlu diimani oleh orang yang berintikad dengan intikad ahli sunnati wal jamaah. Sebahagian ulama memasukkan perbahasan khuf babu fi mashi ala khuffain dalam kitab-kitab akidah. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada ahli bidah seperti Syiah, mereka tidak beriman dengan adanya khuf. Jadi para ulama, para salafus salih dahulu ada yang meletakkan kitab perbahasan khuf, menyapu di atas kedua khuf ini dalam masalah ataupun kitab akidah. Jadi antara hadis yang kita dapati berkenaan dengan masalah khuffain ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, annahu bala thumma tawadda'a. Dan Nabi kata أنه بال ثم توضأ ومسح على خفين فقيل له تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. Jadi sahabat ni dia bala ni dia inilah berhadas kecil, ثم توضأ, kemudian dia
wuduk. Wa masaha ala khuffain. Masa dia berwuduk tu, dia sapu atas dua khuf dia, kasut kulit dia tu. Maksud dia tak buka lah. Dia tak buka kasut dia. Dia tak basuh kat kaki dia. Kan kalau kita ambil wuduk, kita perlu sapu kat kaki. Tapi sahabat ni kata apa? Dia terus sapu masalah khuffain. Faqila lahu. Lepas tu adalah orang kata kat dia. Ada orang tanya dia. Taf'al hadha. Kenapa kau buat macam ni? Adakah betul kau buat ni? Taf'al hadha. Dan itu satu soalan lah. Maka sahabat ni kata faqala na'am. Ya, aku buat benda ni. Dan aku yakin dengan benda ni. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masalah khuffain. Kenapa? Kenapa sahabat ni dia nampak Nabi SAW buat benda yang sama. Hadas kecil, berwuduk, kemudian sapu sahaja di atas khuf. Dan banyak lagi hadis-hadis yang warid, terutama daripada sahabat yang melaksanakan. Seperti mana yang Hasan Al-Basri kata apa? Rawal mashu sab'una naf'an ataupun nafsan, iaitu diriwayatkan berkenaan dengan masah ala khuffain ni sab'una nafsan, 70 orang, fa'lan minhu wa qawlan, iaitu fa'lan minhu wa qawlan, sama ada dia sendiri buat, orang yang meriwayatkan ni, ataupun dia mengakui dengan percakapannya. Jadi masalah khuffain ataupun kita kata menyapu di atas khuf ni adalah satu benda yang disepakati ijma'ul al-ummah ataupun ijma'ul ulama' ala tasyri'i dan persyariatan itu adalah ijma'. Baik, seterusnya apa ya perbahasan yang kita nak nampak? Masah ala khuffain ni macam mana? Kan? Dia kata apa? Kata musannif bisalah satu syarat. Ada 3 syarat kalau kita nak masah ala khuffain. Yang pertama ayyab tadi'a lubsahuma ba'da kamalit tahara. Yang pertama kita nak masuk, kita nak pakai khuf tadi, kita perlu apa? Kita perlukan kepada taharah dulu. Maknanya kita dah berwuduk awal-awal, ataupun kalau orang tu perlu mandi wajib, dia perlu mandi wajib dulu dan berwuduk, kemudian taharah. Kemudian dia lepas daripada taharah dia pakai. Itu yang pertama, syarat pertama. Yang kedua an yakuna satiraini bi mahalli ghasli farji min al-qadamain. Dia kena tutup. Dia punya kasut tu kena tutup dekat qadamain dia punya kaki. Dan yang seterusnya berkenaan dengan syarat yang ketiga wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi alaihima. Dan khuf yang kita nak pakai tu boleh tatabu'ul mashi, boleh berjalan. Bukannya kita katakan zaman sekarang stokin yang mana kita tak boleh jalan dekat tengah jalan. Khuf ni dia boleh jalan. Dia boleh pakai dekat luar dan di dalam. Itu syarat, 3 syarat untuk kita pakai khuf. Seterusnya wa yamsahul muqimu yauman wa lailah. Okey. Fuqaha ataupun secara umumnya fuqaha kita membahagikan khuf ni, bila kita nak pakai khuf, dia ada tempoh dia tau, dia ada expired dia, tempoh dia. Maknanya kita sampai bila kita perlu buka khuf tu. Kan? Contoh kalau orang yang mukim ni maknanya dia tidak bermusafir. Dia duduk dekat rumah. Kan? Dia tidak bermusafir, maka tempoh untuk dia sah dia punya khuf tadi, dia boleh sapu kat atas khuf dia tu. Maknanya dia berwuduk tapi dia tak basuh kaki pun, adalah yauman wa lailah. Iaitu 1 hari 1 malam. Amal musafir, orang yang bermusafir, salasata ayyamin bilayalihinna, 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hina yuhdithu ba'da lursil khuffain. Maka permulaan ataupun ibtida' muddah tu, kita macam mana kita nak kira start dari mana 1 hari ataupun 3 hari tu adalah min hina yuhdithu ba'da lursil khuffain. Start daripada kita pakai khuf tu sendiri. Bukannya kita kira macam by jam. 1 hari ni masuk maghrib tadi kan, kalau ikut kalender qamari. Bukan macam tu. Kiraan dia adalah berdasarkan jam. 1 hari tu adalah start daripada kita memakai tu. Contohlah kita dah berwuduk tapi kita tak pakai lagi khuf. 1 hari kita sampai kita solat kan, 5 waktu kita guna wuduk yang sama. Tak ada masalah kalau tidak batal. Tapi lepas daripada 1 hari kita pakai khuf, kemudian lepas kita pakai khuf, kita terkentut ataupun kita terbatal wuduk kita. Jadi kita ambil wuduk balik dan kita sapu atas khuf lah. Kita tak basuh kaki. Sah tak? Jawapan dia sah.
Dan mudah dia adalah start daripada kita pakai tu. Bukannya start daripada kita berwuduk satu hari tu. Okay. Itu antara furuk yang kita boleh kongsikan. Seterusnya, fa'in masaha fil hadar thumma safara. Contoh kalau dia sapu khuf ketika hadar ni ketika dia tak bermusafir, thumma safara, kemudian dia musafir, au masaha fil safar thumma aqama, ataupun dia musafir tapi tiba-tiba dia mukim. Dia duduk dekat kawasan tu. Atamma masih mukim. Maka dikira sebagai mashab mukim. Dikira sebagai mudah mukim. Iaitu satu hari satu malam. Kalau dia tukar sama ada musafir ataupun stay dekat rumah. Okey. Habis berkenaan dengan masa ala khufan syarat tadi. Seterusnya, wa yabtul mashu bi thalathati asya'. Okey. Ini perkara-perkara yang membatalkan masah ala khufan ataupun sapu dekat khuf tu. Apabila ada tiga benda ni, maka dia perlu ambil wuduk dan dia perlu buka dia punya kasut kulit khuf tu. Kalau siapa-siapa yang nak tahu berkenaan dengan boleh search dalam Google al-khuf kan, ataupun khufain, dua khuf ni ada gambar dia. Biasa kebanyakan di negara Arab pakai benda ni, dan kebanyakan pada musim sejuk. Sebab apa? Sebab sejuk ni, satu, sejuk, kita nak basuh kaki pun sejuk, air tu sejuk. Jadi orang Arab dia akan pakai khuf ketika musim sejuk dan juga ketika bermusafir. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan masalah khufain ni ada tiga. Yang pertama, bi khal'ihima, iaitu terkoyaknya khuf kita ni. Kasut kita ni kita pakai tiba-tiba terkena paku, sebab dia kulit kan, tu senang koyak, terkena paku. Saya ada khuf dulu kat Mesir, saya pakai dan saya aplikasikan benda ni. Saya beli dekat Suhusin, kalau siapa yang ada kat Mesir kan, dia tahu. Dan saya pakai dan saya pergi ke kuliah pakai khuf. Dan semua khuf ni dia nipis, dia kulit. Dan zaman sekarang ni banyak khuf yang tak ori, bukan kulit pun, dia just kulit tiruan kan. Cuma yang kulit yang betul-betul kulit binatang tu mahal lah. So khuf ni kalau nak jaga dia, mesti kena pakai slipper juga lah. Sebab jalan kita jalan yang kasar, jadi boleh rosak khuf tu. Okay. Antara yang membatalkan khuf untuk kita guna khuf tadi, pertama, bila terkoyak, kena duri ataupun kena paku dan sebagainya, maka dia perlu buka balik kasut dia tu dan dia perlu ambil wuduk seperti biasa. Wan qida'il muddah. Yang kita katakan tadi, orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Adapun orang yang hadar ataupun dia stay, dia tak bermusafir, 1 hari 1 malam. Itu mudah dia. Wa ma yujibul ghusla. Kalau orang tu dia keluar air mani ataupun keluar haid, maka batal lah dia punya khuf dia tu. Masalah khufai dia dah tak boleh digunakan, dah expired. Okey, seterusnya kita masuk dalam bab tayammum. Faslun fi tayammum. Wa syara'itu tayammumi 5 asya'. Ada 5 syarat untuk orang yang bertayammum. Yang pertama, ni syarat kita katakan syarat sah tayammum, dan syarat sah tayammum itu menggantikan wuduk. Sebab apa? Al-aslu fi wasail ataupun asal kepada kita untuk mendirikan solat adalah dengan berwuduk. Namun ada beberapa tempat ataupun situasi yang mana tidak perlukan kepada wuduk digantikan dengan tayammum. Yang pertama, wujudul udhri bi safarin aw marad. Adanya keuzuran sama ada bermusafir ataupun marad. Contoh orang tu sakit dan dia tidak boleh kena air. Kat sini kan. Dikatakan kalau kita fiqh sahib jabarain. Jabarain ni orang yang jabirah, sahib jabirah. Itu orang yang kena balut tangan dia. Tu tak boleh kena air. Orang yang luka, aksiden dan sebagainya, darah, maka dia ada keringanan untuk bertayammum. Yang kedua, orang yang bermusafir. Yang bermusafir, maka dibolehkan untuk tayammum. Itu merupakan rukhsah orang yang bermusafir. Wa dukhulu waqti solah. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah bila masuk waktu solat. Okey, ini benda yang perlu kita tambah. Satu hari, mungkin kita sekarang susah nak guna sebab ada air kan. Terutama kalau saya duduk dekat Pulau Pinang, nampak je air kan, tepi laut. So, susah nak guna tayammum. Tapi, satu tempat contohlah, satu ketika nanti kita
dimasukkan dalam penjara, na'udzubillah min zalik, ataupun di sebagaimanapun, kalau tempat tu memang tidak ada air, maka kita perlu aplikasikan tayamum. Jadi amat wajar untuk kita mempelajari berkenaan dengan tayamum ni. Okey, syarat yang kedua tadi, dukhulu waqti solat. Contohnya kita nak solat Zuhur. Adakah sah kita bertayamum sebelum masuk waktu solat Zuhur? Jawapannya tidak. Jawapannya perlu masuk waktu Zuhur dahulu, baru kita bertayamum. Dan kita tengok seterusnya, syarat seterusnya. Wa talabul ma'. Dia dah cari air. Cari air dulu. Memang tak ada air. Maka barulah dia boleh bertayamum. Wa ta'adzur istimalihi wa i'wazuhu ba'da talaq. Ni ta'adzur, maknanya dia dah cari air tapi dia still tak jumpa, ataupun dia ada izar daripada benda, contoh macam tak boleh kena air macam tadi kan, sebutkan tadi. Yang sakit, marat. Sakit jadi tak boleh kena air, maka dia perlu boleh tayamum. Wa turabut tahiru lahu ghubar. Iaitu yang kita guna tayamum tu, pasir dia ataupun debu dia adalah debu yang ghubar. Ghubar ni yang kalau kita tepuk dia memang melekat sini dan nampaklah sebagai debu. Dia bukan pasir dia bukan pasir. Dan dia bukan simen dan sebagainya. Dia adalah ghubar, debu yang kering, debu kering. Fa in khalatahu jisun au ramlut lam yujzi. Okey, ni kalau dia bercampur dengan contohnya jisun ataupun kita katakan sebagai cecair. Macam simen orang bancuh pasir, debu pasir dengan air, maka dah tak boleh lah. Ataupun ramlun. Ramlun ni biji-biji pasir yang besar-besar tu. Itu tidak dikira sebagai tayamum. Dia bukan debu. Tidak boleh digunakan sebagai debu kalau yang biji besar-besar. Tapi kalau yang nipis, memang dia debu, abuk, dia bukanlah asap, dia berabuk. Itulah nama dia sebagai debu tayamum. Kalau dah bercampur tu, lam yujzi. Maknanya tak boleh. Dia perlukan kepada turab tahir. Debu yang suci lagi kering. Kering dan dia adalah, itulah sifat-sifat debu. Okey. Wa faraiduhu arba'atu asya'. Ini cara-cara ataupun kaifiyah untuk kita bertayamum. Yang pertama an-niyah. Akan ada niat. Niat dulu untuk bertayamum. Dan kalau kita berwuduk pun ada niat. So yang seterusnya adalah wa masul wajhi, iaitu kita sapu dekat kita punya muka. Kan? Kita sapu dekat muka. Kita tepuk debu, sapu dekat muka. Keseluruhan. Wa masul wajhi wa masul yadaini ma'al mirfaqain. Dan seterusnya kita sapu yadain sampailah dekat mirfaq, dekat sipu ni. Kemudian kita patah sini dan kita straight gitu. Sama juga sebelah ni. Settle. Buat tertib. Iaitu ikut turutan tadi. Itu sangat mudah dan lebih mudah daripada berwuduk. Namun syarat dia syarat ketat lah. Kena ada air, kena tak ada air dulu kan. Kalau ada air tak boleh buat. Syarat yang paling. So kalau orang yang duduk dekat dalam pulau, tak boleh lah bertayamum. Selagi dia nampak air, maka dia tak boleh bertayamum. Sama juga dengan orang yang solat ataupun dia dah ambil tayamum, tiba-tiba air hujan jatuh. Ataupun dia nampak ada air, orang bawa air yang boleh digunakan lah. Yang boleh digunakan. Kalau air tu untuk semata-mata untuk minum, untuk meneruskan kehidupan dia, itu tidak boleh. Itu dimaafkan. Tapi air memang ada punca air, tiba-tiba air keluar. Dia dah ambil tayamum. Lepas tu dia nak solat. Allahu Akbar. Sebelum takbir tu, tiba-tiba nampak air paip puncut. Maka dia perlu ambil wuduk dulu. Berbeza dengan orang yang dah solat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba hujan. Itu tidak ada masalah bila dia dah solat. Berbeza dengan orang yang sebelum solat. Okey. Seterusnya, wasunanuhu salasatu asya'. Ada 3 sunnah ketika bertayamum. Yang pertama at-tasmiyah, kita membaca bismillah, kan? Baca basmalah. Taqdimul yumna 'ala al-yusra, sama juga dengan wuduk. Sapu kanan dulu baru kiri. Wal muwalah. Muwalah ni seperti mana yang saya pernah terangkan sebelum ni kan. So muwalah ada beza dengan tartib. Apa beza dia? Ada siapa ingat? Ada siapa ingat? Beza antara muwalah dan juga tartib. Muhammad ada bagi kitab fiqh Islami. Kita pasti
Okey, fiqh Islam lengkap biasa hukum hakam Islam. Okey, ini fiqhul Islami wa adillatuh. Syekh Dr. Mustafa Dikbura. Buku ni bagus juga. Buku ni antara yang merupakan muktamad dalam mazhab Syafi'i dan dengan bahasa yang mudah dan juga kontemporari. Boleh dirujuk sebagai kitab rujukan dalam fiqh mazhab Syafi'i. Okey, beza antara tartib dan juga mualah adalah tartib tu kita ikut turutan. Kita niat dulu, kita sapu muka, lepas tu kita sapu tangan hingga ke siku. Mualah ni adalah kita buat waktu tu juga. Bukannya kita buat sekejap, kita pergi buat benda lain. Contoh kita sapu muka dulu, kita pergi makan dulu. Tak. Itu nama dia beza antara tartib dan juga mualah. Mualah ni kita terus buat, habiskan. Sama juga dengan orang yang berhadaah besar dan mandi wajib. Dan separuh je saya ceritakan sebelum ni kan. Dia mandi wajib, dia basuh muka je. Lepas tu nak cepat nak pergi kerja. Maka dia kerja dulu, balik kerja baru disambung balik. Itu boleh, sah jawapan ni. Sah perbuatan ambil mandi wajib dia. Sama juga berwuduk dengan tayamum. Tapi dia telah meninggalkan pahala sunat, iaitu mualah. Okey, seterusnya wallazi yubtilu tayammuma salasatu asya'. Perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama ma'abtal wudu. Apa yang membatalkan wudu maka akan membatalkan tayamum. Apa yang batal wudu? Hadas besar, hadas kecil. Kan? So kentut dan sebagainya dia akan membatalkan wudu. Okey, minggu lepas ada orang tanya berkenaan dengan perempuan yang kentut melalui farash. Jawapan dia dari Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, perkara ini, isu ni membatalkan wudu. Perempuan yang mengeluarkan angin, sebab Imam Nawawi dalam Minhaj disebut apa-apa yang keluar daripada kubul ataupun dubur, iaitu hadapan dan belakang, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada yang keluar tu adalah hajar, batu, ataupun yang keluar adalah rih, angin, ataupun darah dan sebagainya, akan membatalkan wudu. Jadi masuk tak isu dia yang kata kalau kentut guna farash perempuan, keluar angin dan sebagainya, adakah membatalkan wudu? Jawapan dia membatalkan wudu di sisi mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain. Namun ada juga khilaf di situ. Saya tak nafikan mazhab lain ada yang pegang bahawa tidak batal. Tapi di sisi mazhab Syafi'i batal dan dikira sebagai keluarnya khuruju sesuatu benda yang menggunakan sabilain. Ada sabilain, ada dua, iaitu kubul dan dubur. Apa-apa yang keluar, ini dia punya dhabit dia. Apa-apa yang keluar daripada hadapan dan belakang, sama ada lelaki atau perempuan, maka dia akan membatalkan wudu. Okey, seterusnya. Tadi kita berhentikan ma'abtal wudu. Kan? Perkara yang membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudu? Itu membatalkan tayamum. So ni wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti salah. Okey, ini saya sebutkan tadi. Dia nampak air fi ghairi waqti salah. Dia tak solat lagi. Tapi dia nampak air. Allah, dia nak takbir, tiba-tiba ada air. Air turun atau air pipe dia tiba keluar air, maka boleh membatalkan tayamum. Maka dia perlu ambil wuduk tersebut. Dan yang ketiga adalah riddah, iaitu murtad lah. Riddah keluar daripada Islam. Seterusnya wasahibul jabair. Jabair ni jabirah yang disebutkan tadi, yang orang yang accident dan sebagainya, yang balut tangan sakit apa kan. Yamsahu alaiha. Ni bagi orang yang jabair ni, orang yang tangan dia dibalut sebab sakit, accident dan sebagainya. Tangan dia dah balut. So tak ada air. Bukan waktu ada air Ni kita bahas tentang ketika tak ada air. Ketika tak ada air, dia nak bertayamum, maka dia perlu yamsahu alaiha sahaja. Dia perlu sapu je dekat atas ni. Sama juga kalau muka dia kena balut, tu sapu je atas balutan tu. Wa yatayammamu wa yusalli. Maka dia boleh tayamum dan solat. Wala i'adata alaihi. Maka dia tidak perlu qada. Dia tidak perlu i'adah. In kana wada'aha ala tuhrin. Okey. Kalau orang tu tak ada air dan dia tayamum dengan keadaan ni, jabirah orang yang sahibu jabirah, orang yang tangan dia berbalut dan sebagainya, dia bertayamum dan dia solat. Dan dia tak perlu qada balik.
Berbeza dengan orang yang berwudu tapi dia jabirah juga, dia balut dan dia sapu tangan. Dia perlu, ni dalam mazhab Syafi'i saya cerita, dia perlu sapu dekat tangan dia. Tayamum. So dia ambil wudu. Yang ni yang ada air. Saya ceritakan situasi yang ada air. Dia ambil wudu tapi kat tangan dia tak boleh kena air sebab sakit tu. So dia lepas tu dia tayamum dan dia perlu qada balik solat tu selepas daripada sembuh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Namun kebanyakan fatwa ataupun fuqaha meletakkan ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tapi kalau kita tengok fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika beliau berada di mufti wilayah, dia menggunakan kaul daripada Imam Malik ataupun mazhab Maliki, yang mana boleh untuk kita berwuduk tanpa tayamum dan tidak perlu i'adah, tidak perlu qada balik salat. Ini merupakan kaul dalam mazhab Maliki, pendapat utama mazhab Maliki. Dan juga kaul ni juga ada satu kaul dalam mazhab Syafi'i yang kaul dhaif. Jadi ini antara fatwa, sebab tu kita bezakan antara fatwa dan dengan tadris fiqh. Kita belajar fiqh ikut mazhab Maliki, mazhab fiqh Syafi'i. Contoh kita belajar je Syafi'i, tapi dalam kita mengeluarkan fatwa ataupun fuqaha mengeluarkan fatwa, dia perlu tengok kepada maslahah, dia perlu tengok kepada mafsadah, dia perlu tengok kepada maqasid syariah, dia kena tengok banyak lagi aspek yang mana memudahkan dalam masa sama tidak menggadaikan syariat itu sendiri. Contohlah saya bagi, kalaulah kita menggunakan fatwa kaul dalam mazhab Syafi'i dalam isu jabirah ni, sahibul jabirah ni, saya dekat hospital zaman sekarang penuh dengan turab, kita katakan penuh dengan, dia memang kena ada tempat kena tayamum dan sebagainya. Yalah, sebab kalau ikut mazhab Syafi'i dulu ambil wudu, tapi tempat yang tak kena tu tak apa, tak payah sapu dengan air, tapi perlu tayamum pula. Lepas tu, ni dalam mazhab Syafi'i memang ketat. Lepas daripada tayamum, dia dah solat. Contoh let's say 2 minggu dia solat macam tu. Lepas daripada 2 minggu tu dia kena qada balik semua solat dia. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan ini merupakan pendapat yang muktamad. Namun fatwa kebanyakannya menggunakan kaul dalam mazhab Maliki yang membenarkan untuk berwuduk tanpa bertayamum walaupun kawasan tu tak kena air. Dan sebagai ulama kata perlu sapu air lah kat atas. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya wa yatayammamu likulli fariidah wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa min nawafil. Okey, antara syarat untuk kita bertayamum untuk kita solat fardu je. Contoh Zuhur tu, tayamum kita sah untuk Zuhur tu saja. Dah masuk waktu, kita bertayamum, kemudian kita solat tu. Dan kita tak boleh gunakan tayamum tu untuk waktu asar dan juga maghrib dan isyak. Melainkan solat-solat nawafil. Solat sunat boleh. Solat sunat kita boleh menggunakan tayamum yang sama. Okey, faslun fi bayani najasati wa izalatiha, berkenaan dengan najasat. Najis-najis dan juga macam mana kita nak izalah. Kita nak buang najis. So, wa kullu mani'in kharaja minas sabilain najisun ilal mani. Okey. Ini Robert. Ini kita katakan benda yang kita kena fokus, iaitu setiap apa yang keluar daripada sabilain, iaitu ubul dan dubur, depan dan hadapan, depan dan belakang, sama ada lelaki dan perempuan, maka dia adalah najis ilal mani, melainkan air mani. Air mani bukanlah najis. Namun keluarnya air mani mewajibkan kita untuk mandi wajib. Yang seterusnya wa ghaslu jami'il abwali wal arwati wajibun. Basuh jami'il abwal, baul ni air kencing. Wal arwas wajibun. Arwas ni najis lah, wajibun. Wajib. Illa baul as-sabi alladhi lam ya'kuli ta'ama. Melainkan air kencing bayi yang tidak makan. Bayi ni bawah 2 tahun. Fa'innahu yatuhuru bi rasyun al-ma'i alaiha. Atau alaihi. Itu cukup memadik dengan rasyul ma'. Kita percikkan air dekat baul sobi tadi. Air kencing kanak-kanak yang tak minum susu kan. Ataupun kanak-kanak yang tak makan dalam bawah 2 tahun. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasira minad dami wal qah. Okey, najis ni dia ada satu bab ataupun kitab yang bagus juga, makfu kan, ataupun nama dia benda-benda yang dimaafkan. Ada juga najis yang dimaafkan ataupun dimaafkan.
Antaranya darah yang sikit. Contohlah kita solat ataupun sebelum kita solat kita ada kudis ke apa, keluar darah sikit, maka tidaklah membatalkan ataupun tidak dikira sebagai najis kalau sikit. Sebagian fuqaha kata nak tahu sikit banyak tu dobit dia adalah sebesar duit shilling kan? Mana darah tu sikit bawah daripada bulatan macam ni duit shilling kan, duit shilling 2% ke 5% kan. 5% yang lama tu besar, so ambil 5% yang baru. So kalau darah tu tak banyak lebih daripada tu, maka ala kadar tu je, maka tidak dikira sebagai najis. Sama juga dengan al-qayh. Sama juga min damin wal qayh. Okey. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fi la yunjus. Ma la nafsa lahu sa'ilatun, itu yang tidak ada nyawa. Idza waqa'a fil ina' wa mata fi la yunajjisuhu. Ini benda-benda yang contoh macam kita katakan bangkai, contoh benda yang tidak ada darah ataupun sikit dimakfuarkan. Contohnya apa? Lalat, nyamuk, belalang dan sebagainya. Mata fi, walaupun dia masuk dalam ina' kita, la yunajjisuhu, maka dia tidak menajiskan. Ina' ni bekas lah, bekas. Wal hayawan kulluhu tahirun. Haiwan keseluruhannya tahir, suci, illa al-kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Melainkan anjing dan khinzir. Wa ma tawallada minhuma, ataupun dia bergabung antara anjing dan khinzir, dilahirkan anak. Walaupun bukan anjing-anjing kan, anjing dan khinzir. Macam mana wallah alam. Au min ahadihima, ataupun sebahagian daripada ini. Maknanya anjing tu dia kahwin dengan kuda, dapat anak, still najis. Wal maitatu kulluha najisun illa as-samaka wal jarada wal adami. Okey. Maitatu, bangkai, adalah najis melainkan samak, iaitu ikan ataupun binatang-binatang yang hidup di dalam laut. Wal jarad, jarad ni kita kata belalang. Wal adami, dan juga manusia. Manusia ni bukan najis walaupun kita dah mati kan. Mayat manusia tu bukan najis. Wa yusalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat. Okey, dibasuh ina'. Ina' ni bekas yang kena wulughil kalb, jilatan anjing dan juga khinzir, dengan 7 basuhan. Ihdahunna biturab. Salah satu daripada basuhan itu adalah dengan turab, iaitu dengan air tanah. Wa yusalu min sa'iri najasat marratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdal. Wa yusalu min sa'iri najasat. Okey, yang ni berkenaan dengan najis-najis yang lain. Okey. Mohon jangan lupa rakam. Ya, alhamdulillah saya tak lupa hari ni. Okey. Berkenaan dengan najis-najis yang lain selain daripada al-kalbi wal khinzir tadi, hendaklah dibasuh dengan marratan. Cukup basuhan air sekali je. Ta'ti alaihi. Tetapi salah satu afdal. Kalau kita basuh dengan 3 kali basuhan, lebih afdal. Wa idza takhallalatil khamrah binafsiha. Okey. Ini berkenaan dengan khamar. Khamar merupakan najis. Khamar ni arak. Tapi kalau takhallalatil khamratu binafsiha, dengan diri dia sendiri, taharat. Maknanya dia bersih dengan diri dia sendiri. Dia tanpa ada tuangan air lain. Dia dah tak jadi khamar. Dia boleh ada proses dia sendiri. Kan? Yang mana dia dah tidak memabukkan dan dia tidaklah jadi arak dah. Itu taharat. Kalaulah dia bersih, takhallala dengan dirinya sendiri. Dia jadi macam cuka. Macam tu. Khallala. Wa in khullilat bitarhin syai'in fiha. Tapi kalaulah kita dalam arak tu, kita tarah syai'in min fiha, kita campur dengan benda-benda lain sampailah disuci, pun tidak akan menyucikan barang tersebut. Lam tathur. Okay. Seterusnya, kalau boleh kita nak habiskan bab taharah dalam malam ni. Faslun fil haid wa nifas wal istihadah. Berkenaan dengan haid, nifas dan juga istihadah. Wa yakhruju min farji salasatu dima'in. Yang keluar dari faraj ada 3 darah. Yang pertama haid, yang kedua nifas dan juga istihadah. Apa yang dimaksudkan dengan haid? Al-kharij, dia itu damun jibillatun. Dia adalah darah yang al-khariju min farjil mar'ati
Darah yang keluar daripada faraj perempuan ala sabilis sihah. Haid ni, orang yang keluar haid, sebenarnya saya pernah sebutkan sebelum ni, orang yang keluar haid adalah orang yang sihat. Sebab apa? Sebab darah haid itu adalah darah orang yang sihat. Dia bukan darah yang kita katakan sebagai darah penyakit dan sebagainya, bukan. Jadi orang yang tak keluar haid ni yang menyisinya lah. Min ghairi sababil wiladah. Walaupun dia tidak mengandung, tapi keluar darah. Dan darah tu bukanlah sebabkan darah penyakit. Itu namanya darah haid. Walaunuhu aswadun muhtarimun ladza'un. Dia darah dia berwarna hitam ke merah kehitaman. Wan nifasu huwal khariju aqibal wiladah. Darah nifas pula adalah darah yang keluar ketika dia bersalin. Wal istihadah pula darah yang khariju fi ghairi ayyamil haid. Wan nifas. Istihadah ni lah darah sakit. Yang mana dia keluar bukan pada waktu hari-hari haid, yang mana kita akan belajar nanti tempoh haid, dan juga bukan tempoh nifas. Itu dinamakan sebagai darah sakit, darah penyakit ataupun darah istihadah. Wa aqallul haid, haid yang paling sikit adalah yaumun wa lailah, satu hari. Aqallul haid, maknanya orang perempuan kalau dia haid satu hari pun normal. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan paling lama adalah 15 hari. 15 hari. Ini di sisi Qadi Abi Syuja'. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan kebiasaan orang yang haid perempuan 6 hingga 7 hari. Itu normal. Dan paling lama adalah 15 hari. Wa aqallu nifas. Orang yang bernifas, keluar darah nifas, lahzah. Lahzah sekejap je pun dikira sebagai nifas. Maknanya lepas dia bersalin, keluar darah. Okey. Dikira sebagai darah nifas walaupun sekejap. Wa aktsaru sittuna yawman. 60 hari. Lepas dia bersalin, keluar darah straight 60 hari. Maka dikira sebagai darah nifas. Bukan darah haid. Wa ghalibuhu 40 yawman. Dan secara ghalibnya, kebiasaannya 40 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidaitain. Ni tempoh suci pula. Antara haidaitain. 2 haid. Dan setiap bulan dia ada haid kan. Ataupun setiap bulan ataupun 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Bukan. Setiap 2 bulan ataupun setiap 1 bulan. Sekali. Wa aqallu tuhri bainal haidain. Okey. Tempoh suci pula. Lepas daripada haid tu berhenti, berapa tempoh suci dia? 15 yawman. 15 hari. Wala hadda li aktsarihi. Maka dia tidak ada haid suci yang lebih daripada 15. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin. Orang perempuan yang paling muda untuk dikeluar haid adalah 7 tahun. Maka dalam mazhab Syafi'i, siapa yang keluar dari haid, ataupun bukanlah kita katakan haid, siapa yang keluar darah, perempuan yang keluar darah bawah daripada 7 tahun, maka tidak dikira sebagai darah haid. Sebab apa? Walaupun mungkin dia rasa macam, oh ni haid. Tapi dalam mazhab yang diterima adalah 7 tahun ke atas. Tapi berbezalah, ada yang mazhab yang kata 8, ada yang kata 9, ada kata. Tapi amma inda Syafi'iyah 9 sinin, 7 tahun. Wa aqallul hamal, tempoh bersalin 6 ashhur, 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin, 4 tahun. Paling lama untuk orang yang bersalin. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Tapi kebiasaan 7 bulan. Tapi kebanyakan zaman sekarang dah dibuktikanlah dengan 9 bulan. Oleh para atibba, doktor-doktor kita dah buat kajian, tempoh bersalin itu adalah 9 bulan. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya. Ada perkara yang diharamkan untuk orang yang haid dan juga nifas. Yang pertama apa? Solat. Yang kedua puasa. Yang ketiga qiraatul Quran. Orang yang membaca Quran tak boleh ketika haid dan juga nifas. Wa masul mushaf, tak boleh pegang mushaf Al-Quran. Wa hamluhu pun tak boleh nak bawa Al-Quran. Wa dukhulul masjid, wa tawaf, bertawaf, dan wata'. Wata' ni berjima'. Wal istimta'u bima baina surati wa rukbah. Orang yang haid, suami isteri tak boleh nak beristimta' ataupun bersedap-sedapan baina surati wa rukbah, antara pusat hingga lutut. Itu bahagian yang haram untuk dikata apa, antara suami isteri tak boleh nak bersedap-sedapan ataupun berjima' pada bahagian tu. Itu orang yang bila ada haid.
Seterusnya wa yahrumu ala junubi khamsatu asya'. Kan? Orang yang berjunub diharamkan 5 benda. Khamsatu asya'. Junub ni apa? Junub ni antara lelaki dan perempuan. Sama ada izalat ataupun khurujul mani. Ataupun dan selain daripada khurujul mani. Wassalah. Orang salah solat tak boleh. Orang yang berhadas besar, junub, dia tak boleh solat. Dia tak boleh baca qiraatul Quran. Wa masul mushaf pun tak boleh. Sama ada lelaki atau perempuan. Wa tawaf pun tak boleh. Wa lubsu fil masjid pun tidak boleh. Al-lubsu ni apa? Al-lubsu ni adalah dia kekal dalam masjid. Kalau dia lalu saja dan dia yakin dengan dia lalu lintas masjid tu tidak menitiskan apa-apa najis ataupun apa-apa benda yang kita tidak mengotorkan masjid, maka dibolehkan. Tapi kalau lubs tu tak sini, maksud dia adalah al-baqa, kekal dekat dalam masjid. Maksudnya dia duduk dalam masjid, dia solat. Solat memang tak boleh lah. Dia duduk ataupun dia buat benda-benda dalam masjid tak boleh. Tapi kalau dia lalu saja tidak ada masalah kalau selamat daripada tercicir ataupun selamat daripada mengotorkan masjid. Wa yahrumu 'ala al-muhdithi thalathatu asya'. Diharamkan orang yang berhadas 3 benda. Hadas ni hadas sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. As-salah, at-tawaf dan juga masul mushaf wa hamluhu. Solat, tawaf dan juga memegang mushaf. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk dalam kitabus salah. Ada apa-apa soalan? Tis'ah, ya betul. 9. Oh, saya baca Tis'ah. 9 tahun lah. Tis'ah sini. Tis'ah ke Sab'ah tadi? Tengok balik. Dah tertutup pula. Soal. Dalam matan kata tis'un sini. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'un sini. 9 tahun. Sama kalau saya kata 7. 9 tahun di sisi mazhab Syafi'i aqallul haid, orang yang paling muda. Maknanya kalau keluar darah sebelum daripada 9 tahun itu tidak dikira sebagai darah haid. Kalau seorang tu contohnya tidur sementara tunggu waktu solat di pejabat, kemudian dia berjunub, air ada, cuma kalau nak mandi di pejabat kan macam susah. Jadi boleh ke tayamum atau boleh jamak solat. Okey, ni isu orang yang susah nak dapat air. Dia berjunub di pejabat ataupun di sekolah ataupun di universiti dan sebagainya dalam kelas. Kalau nak mandi di pejabat kan macam susah. Jadi boleh ke dia bertayamum? Jawapan dia, tayamum ni adalah satu rukhsah yang Allah SWT kurniakan kepada manusia yang mana tidak mendapatkan air. Kalaulah dekat pejabat dia ataupun universiti dia masih ada air, cuma dia kata susah, maka dia tidaklah kita katakan boleh bertayamum. Sebab syarat tayamum ni sebenarnya ketat. Dan kalau kita tengok pada zaman sekarang memang ketat. Cuma zaman dulu sahabat memang biasa je tayamum. Sebab apa? Sebab kekurangan air. Di Madinah dulu memang dia tak macam kita boleh dapat air di mana-mana kan. Di Madinah sana dia adalah pekan yang bukan tepi laut. Dan banyak sahabat yang bertayamum dan sebagainya. Ada yang nak mandi wajib tapi tak tahu dalam hadis dia berguling dekat tanah kan. Itu antara hadis-hadis, banyaklah hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa sahabat memang biasa dengan tayamum. Tapi untuk zaman sekarang, contoh di sekolah atau universiti yang memang dah ada air, maka dia tidak ada alasan untuk dia bertayamum. Dia kena cuba untuk mandi wajib walaupun di dalam tandas, di tempat universiti ataupun di tempat pejabat, ala qadar, ataupun diminta
untuk dia pulang sekejap untuk mandi wajib dan sebagainya. Wallahualam. Ataupun dia pergi kat tempat lain lah selain daripada office dia, atau tempat-tempat yang ada sediakan untuk tempat mandi, ataupun di tandas awam yang ada tempat mandi. Wallahualam. So jawapan dia tidak boleh bertayamum selagi mana air masih ada. Berkaitan soal tayamum, bagaimana keadaan seseorang yang dalam keadaan hadas besar, kemudian dia nak tunaikan solat dah masuk waktu, adakah dia perlu bertayamum untuk mengangkat hadas besar dan bertayamum sekali untuk tunaikan solat? Okey, ini untuk orang yang hadas besar. Orang yang hadas besar tapi tak ada air, so dalam keadaan ini dia perlu buat apa? Ada satu hadis yang satu orang sahabat ni dia tak tahu yang tayamum tu boleh mengangkat raful hadas akbar wa asghar. Jadi dia buat apa? Dia guling dekat tanah. Tapi ditegur oleh sahabat lain. Kata, ini bukan yang Nabi SAW ajarkan. Apa yang Nabi SAW ajarkan adalah cukup untuk bertayamum saja. So, jawapan dia adalah kalau orang tu berhadas besar pun memadai untuk dia bertayamum. Okey. Sebab apa? Sebab tayamum ni antara alat ataupun wasilah li raf'il hadas, ataupun untuk liibahati salat, untuk membenarkan kita untuk solat. Kita ada belajar sebelum ni, saya ada cerita dalam bab taharah sebelum ni, ada benda-benda yang liibahati salat. Dia tak mengangkat li raf'il hadas pun, dia tak mengangkat hadas, tapi liibahati salat. Dia haruskan kita, membenarkan kita untuk solat. Contoh kita tak boleh solat kan? Air pun tak ada, tapi dia tayamum lah kan? Ataupun yang saya cerita tentang orang yang sulusul bau. Sulusul bau ni orang yang dia kencing tak lawas. Jadi dia ambil wuduk pun still air kencing dia ada. Maknanya dia wuduk dia pun tak raful hadas pun. Dia ibahatus salat. Dia membenarkan dia untuk solat. So, sama dengan tadi orang yang bertayamum, orang yang hadas besar, maka dia memadai dia untuk bertayamum saja. Kalau kita sidai baju di kawasan yang kita tahu tempat tu selalu ada najis, macam tai burung, lepas tu baju tu jatuh kat lantai, tapi masa tu tak ada pun tai burung, dikira najis tak? Okey, yang mana kita belajar, sebab tu penting kita belajar bagaimana kita nak trace benda tu adalah najis ke tak. Yang pertama, kita kena tengok ada tak benda tu, ada rasa tak, dia punya fizikal dia ada tak tai tu. Kalau jatuh tapi memang kita angkat memang tak ada pun, bawah tu tak ada, kita hanya rasa-rasa, kita hanya wasangka, ataupun kita hanya syaz ataupun zon 50% je, tapi tak ada pun tarik bawah tu. Pertama kita tengok ada tak benda tu. Kalau tak ada, yang kedua kita tengok laun je, warna ada tak, melekat tak dekat baju kita. Kalau tak ada juga, dan satu lagi terih, bau dia tak ada bau tarik, maka sucilah kita punya baju tu. Sebab apa-apa benda dalam Islam perlukan kepada pembuktian. Jadi kita tak boleh, saya rasa-rasa lah, saya rasa-rasa ada najis dekat pakaian. Tak boleh. Dia kena yakin. Perempuan yang istihadah, hukum perempuan istihadah yang bertayamum. Bukankah perempuan istihadah perlu bersihkan bekal lampin setiap kali waktu solat, tapi dalam keadaan tak ada air yang membolehkan dia bersihkan? Tak dia bertayamum. Okey, yang pertama sekali, sama ada istihadah ke ataupun dia haid ke, pertama sekali dia kena sucikan dia punya darah tu. Memang dah hilang, dah tak ada darah. Sucikan dengan apa-apa benda yang boleh hilangkan. Maknanya dia tidak ada dah kesan dan darah tu tidak keluar dah. Maknanya dah berhenti. Kemudian bila darah dah berhenti, so dia kena ambil, memang tak ada wuduk, dia perlu ambil tayamum, memadai dengan tayamum sahaja. Memadai dengan tayamum. Dan tayamum tu sebagaimana yang saya sebutkan tadi lah, hanya untuk solat, satu solat fardu sahaja. Tayamum satu solat fardu sahaja. Dan dia ambil tayamum tu juga adalah pada waktu solat tersebut. Dah masuk waktu solat zuhur, barulah dia ambil tayamum. Itu kalau lepas tu keluar lagi darah, maka dia kena sucikan dulu. Sucikan tak semestinya dengan air. Sucikan dengan benda-benda yang kesat, yang boleh menghilangkan darah tu daripada mengalir.
maka dia bertayamum saja. Memadai dengan bertayamum. Jika tidak ada air. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita akhiri majlis kita setakat ini saja. InsyaAllah kita akan bertemu minggu depan dalam babus salah, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.